Pada akhir video, pelajar tingkatan 1 dapat mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi segitiga bersudut tegak selepas menonton video pengajaran dengan sekurang-kurangnya 80% tepat menjawab soalan yang diberikan. Baik kelas, sebelum kita pulang, mari kita ingat kembali apa itu teorem Pythagoras. Teoremnya ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Senang juga rupanya teorem Pythagoras ni. Mungkin saya boleh guna nanti. Hah? Bunyi kucing? Aduh kucing ni, 3 meter panjang pokok. Macam mana nak tolong ni? Saya rasa saya boleh guna teorem Pythagoras. Jika pokok itu tingginya lebih kurang 4 meter, jarak saya nak letak tangga ini ialah 3 meter. Maka, berapa panjang tangga yang saya perlukan? Katakan X sama dengan panjang tangga dengan menggunakan teorem Pythagoras. X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan 9 tambah 16. Kemudian, X kuasa 2 sama dengan 25. Jadi, X ialah punca kuasa 2, 25. Maka, X sama dengan 5. Jadi, saya perlukan tangga yang berukuran 5 meter. Tapi, macam mana saya nak cari tangga? Itu apa? Itu rasanya tangga 5 meter. Saya perlu dapatkannya. Berat juga tangga ni. Tapi tak apa, saya kena tolong kucing itu. Ya, boleh ikut. Meh kucing meh. Miau. Okey, awak selamat sekarang. Baik kucing, awak bebas sekarang. Pulang ke tuan awak. Bye. Rupanya, apa yang saya belajar tadi memang berguna. Tak sangka saya teorem Pythagoras boleh menyelamatkan kucing.